Inilah 10 jenama tayar motor terbaik di Malaysia pilihan kami yang menawarkan harga berpatutan seiring dengan kualitinya. 1. Corsa. Tayar ini direka untuk cengkaman maksimum terutama di jalan basah. Bunga tayar moden dan getah tahan lasak membekalkan kestabilan yang baik semasa selekor. Sesuai untuk tunggangan harian dan gaya sporty, Corsa lazimnya ditawarkan pada harga mampu bilik menjadikannya pilihan nilai baik untuk pengguna Malaysia. 2. IRC. Jenama Jepun Indonesia yang popular untuk motosikal kapcai dan skuter. Reka bentuk sporty dengan getah berkualiti, ciri non-aromatic oil memberi prestasi stabil dan kurang bau getah. Tayar IRC memberi cengkaman baik di hampir semua keadaan jalan serta keselesaan memuaskan untuk tunggangan harian. Harganya sederhana iaitu sekitar RM70 hingga RM175, menjadikannya pilihan value for money dalam kelasnya. 3. FDR. Jenama Indonesia ini fokus pada nilai. Tayar FDR menggunakan teknologi dual compound dan saliran khas atau aqua driven untuk cengkaman mantap dan kestabilan. Ia tahan lasak dan memberi keselesaan menunggang sesuai untuk kegunaan rutin harian dan perjalanan jauh sederhana. Harganya rendah iaitu sekitar RM70 hingga RM245. Jadi ia pilihan bajet yang bagus bagi penunggang yang mementingkan kos. 4. Timson. Asal dari China, tayar Timson direka tahan lasak sehingga 6 lapisan dan memberi cengkaman tinggi. Model seperti TS692 diiktiraf sangat lasak dalam keadaan basah atau kering. Tayar Timson sering dipuji kerana jarak perbatuan yang besar atau mileage tinggi dan keselesaan menunggang. Harga Timson juga lebih rendah daripada jenama Eropah, menjadikannya padanan baik untuk kegunaan rutin harian. 5. FKR. Jenama tempatan ini dihasilkan di Malaysia sejak 1939 dengan fokus sebagai tayar bajet. Model Epsilon HT200 adalah tayar harian sederhana berharga rendah, kira-kira RM50 hingga RM100. Ia tahan lasak dan mudah didapati di kedai-kedai biasa. Walaupun tidak berprestasi jenama premium, FKR menawarkan nilai hebat untuk kegunaan harian atau penunggang santai. 6. Maxxis. Model seperti Maxxis Diamond MA3D terkenal kerana cengkaman kuat di permukaan basah dan kering. Tayar ini stabil dan tahan lama kerana mempunyai getah tahan lasak sesuai untuk penggunaan harian dan jarak jauh. Dengan harga sederhana, Maxxis menawarkan nilai prestasi tinggi bagi motosikal kapcai dan skuter. 7. Michelin. Jenama Perancis premium yang terkenal dengan kualiti tinggi. Contohnya, Michelin Pilot Street 2 memberi cengkaman kuat di jalan basah dan kering serta sangat tahan haus. Tayar Michelin juga selesa dan stabil pada kelajuan tinggi, sesuai untuk kegunaan harian dan perjalanan jauh bagi yang mementingkan keselamatan. Harga tayar Michelin bagaimanapun tinggi, iaitu bermula dari RM90 hingga lebih RM1000 mengikut model, tapi ia setanding dengan prestasi dan jangka hayatnya. Pirelli. Jenama Itali Premium dikenali sebagai tayar sport berprestasi tinggi. Contohnya, Diablo Rosso 4 menawarkan cengkaman superb di kelajuan dan selekor besar serta prestasi hebat di jalan kering dan basah. Tayar Pirelli direka stabil dan berkualiti, tetapi kosnya premium, sesuai untuk penunggang berkuasa tinggi atau kegunaan sukan jalan raya yang mahukan keselamatan maksimum. Xenios. Jenama Indonesia ini menekankan teknologi tinggi. Xenios menggunakan Advanced Grip Design dan Compound HSG untuk cengkaman optimum. Ia direka bagi gaya hidup harian, memberi keselesaan baik dan pengendalian selamat di berbagai keadaan jalan. Harganya sederhana dan produk ini juga lulus banyak pensijilan keselamatan antarabangsa, jadi sesuai untuk penunggang harian yang mahukan prestasi seimbang. Kingland. Kingland merupakan jenama tayar motosikal bajet keluaran Indonesia. Jenama ini menggunakan kandungan getah asli yang tinggi yang memberikan prestasi struktur yang sangat memadai, lasak dan tidak mudah merekah dengan harga yang sangat mesra poket. Tayar ini mudah didapati di pasaran Malaysia dan direka untuk kegunaan harian dengan kos rendah. Ia menawarkan cengkaman memadai di jalan kering dan basah sesuai untuk tunggangan harian dengan jangka hayat sederhana.